Tangga gaji minimum RM3,000 bagi lulusan pendidikan latihan kemahiran dan vocational TVET akan dipertimbang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gaji minimum baru itu perlu agar kepakaran lulusan TVET dihargai syarikat tempatan dan antarabangsa. Menurut Perdana Menteri, ketika ini, lulusan yang menamatkan latihan di lebih 1,000 institusi TVET di seluruh negara memperoleh gaji minimum RM1,700 sebulan. Memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik. Dulu kita katakan gaji minimum RM1,700. Datuk Seri Zahid dalam surat Menteri kata untuk TVET dia tidak setuju. Kalau ada peluang pekerjaan dapat sampai 98%, gajinya RM1,700, kita kata tak cukup. Ini sikap kita. Itu gaji minimum. Maknanya untuk lulusan TVET kita nak naikkan, kalau boleh sampai RM3,000 minimum permulaannya, supaya ada ekspertis yang dihargai dan diterima oleh syarikat-syarikat multinasional dan juga syarikat-syarikat tempatan domestik. Beliau berucap pada majlis perasmian Hari TVET Negara di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Ayer Keroh. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan juga sedang mempertimbangkan untuk menaik taraf Majlis TVET Negara kepada Suruhanjaya TVET Negara. Ia antara lain bertujuan memperkasakan bidang perkenaan, berikutan jumlah pelatih yang semakin ramai. Beliau turut mengumumkan tambahan peruntukan RM40 juta kepada Majlis TVET Negara bagi memperkasa bidang TVET keusahawanan yang menjadi cabang penting kepada anak muda masa kini.